kedai ni adalah lubuk rahsia kat mana kontraktor beli barang. Harga kat sini murah-murah guys. Tengok ni, price sinki dia baru RM22 guys. Basin cabinet one set macam ni baru RM109. Tengok ni, jamban dia baru RM175. Ada staff dia tu. Abang-abang, kenapa kat sini murah-murah? Kat sini kak memang murah. Sebab kat sini kita jual dengan harga borong. Lepas tu kan kak, kalau akak kontraktor, plumber ataupun interior designer, akak akan dapat lagi 10% off. Ui, best ni. Sini kak, kau tengok ni. Sinki ni kak, 600mm. 149 je kak. Ui, Belum murah. tolak 10% lagi kak. Murah. Ada lagi kak? Kat dalam. Jom. Tengok ni kak, RM9 je kak. Ya Allah, RM9 je. Lagi. Bidet kak, bidet. RM23 kak. Kak, kau tengok ni kak. Kak saya buat cerita tadi kan? 159 je kak. Ya Allah, biar betul ni harga ni. Alamak betul kak, betul. Kat sini kak. Dongak sikit. Ui, lawa kipas korang ni. Banyak kan? Kipas kita kat sini kak, serendah 125 saja kak. Betul kan kak? Yang lagi best kan kak? Tengok sini. Untuk selector model, kita ada free installation kak. Biar betul. Betul kak. Kak, hood. 339 je kak. Kak, tak percaya lagi ke? Kita punya shower set kak. Macam-macam jenis. 2-way ada, 3-way ada. Serendah 145 je kak. Ui, murah weh. Saya dah cakap dah kak, kat sini memang murah gila. Kenapa kak tak percaya saya? You nak bawa I kat mana ni? Relax lah kak. Akak tengok ni, semua barang kita semua ready stock kak. Kita bukannya clear barang kak, kita bagi stok baru kak. Yang betul orang lain tau. Ibu kontraktor kak. Ush, tempat ni lah yang nak cari ni. Ya kak. Terima kasih kak dah borong dengan saya. So lepas ni ajaklah maklum. Ajak ramai-ramai. Okay, terima Memang kasih best kak. lah kedai ni murah. Parking pun free. Itulah, parking pun free. Ini akak punya. So, if you guys nak datang kedai ni, just switch je di Loma Jalan Ipoh. Kedai ni betul-betul terletak berhadapan dengan Balai Polis Sentul. See you!